Warga Malaysia marah tidak terima negaranya dibilang miskin tak berduit. Pernyataan mengejutkan ini datang dari seorang jurnalis Amerika yang berani secara terang-terangan menyebut Malaysia miskin, tidak ada uang. Tentu saja hal ini bikin warga Malaysia heboh dan marah, karena tudingan ini sangat berbeda dengan narasi yang selama ini sering disampaikan oleh sebagian pihak di Malaysia yang kerap meremehkan Indonesia. Kabar ini memicu diskusi luas di berbagai media sosial seluruh ASEAN, terutama soal hubungan ekonomi, geopolitik, dan sentimental publik antar negara Asia Tenggara. Langsung saja simak informasi selengkapnya berikut ini. Jangan kurang ajar, Presiden China datang ke Malaysia bukan sebab duit. Negara mereka sudah kaya. Demikian terpelak seorang pemerhati terhadap pengulas politik konservatif Amerika Syarikat, Bill O'Reilly, yang menyindir Presiden China Xi Jinping ke Malaysia. Sebaliknya, jelas pemerhati China melihat potensi strategik Malaysia dan negara serantau dalam pelbagai bentuk kerjasama dan bukan sekadar pelaburan kewangan semata-mata. Justru pemerhati mengecam kenyataan O'Reilly dan menganggap pengulas politik itu sebagai biadab. Sebelum ini, Xi ke Malaysia bersama dua lagi negara lain bagi membuka lembaran baharu hubungan diplomatik dan strategik antara negara ASEAN. Nilai sebuah kerjasama jauh lebih besar daripada wang ringgit semata-mata. Pemerhati itu turut menyentuh situasi ekonomi AS yang dikatakan lebih tenat dan hutang mereka cecah trilion dolar. Orang Melayu tak akan boleh beli barang kamu sebab mereka tak ada duit. Yalah, korang kaya lah sebab korang merompak negeri kami dulu. British duk rompak tanah Melayu. Sejurus selepas Xi Jinping, Presiden China, datang ke Malaysia, ni, pakcik ni, dia duk mengamuk sakan. Dia kutuk Malaysia. Dia kata Malaysia haprak, tak ada duit. Hampa tak percaya? Hampa tengok video ni. Chinese President Xi Jinping is going to Vietnam, Malaysia and Cambodia. Hey, President Xi, let me just break it to you. Those folks have no money at all. Okay, they cannot help you. They're not going to buy your stuff because they don't have any money. All right? And so, I don't know where you're going there. So, hampa tengok tak game Amerika ni? Lepas mereka dah buat tai, bagi tarif kepada satu dunia, konon-konon mereka rasa mereka paling awesome, paling power. Turns out, apa yang mereka nak buat pasal tarif apa semua segala bagai ni, makan diri mereka. Amerika nak belagak, kata mereka banyak sangat duit, negara lain semua tak ada duit. Ni, pakcik Amerika, saya nak bagi tahu sikit kat pakcik lah. Pakcik, duit-duit Amerika yang Amerika ada lah ni, hampa print the money out of thin air. Lepas tu, duit tu hampa sebar ke seluruh dunia. Lah ni, sekarang ni manusia makin pandai. Dunia dah semakin meluat dengan hegemoni US dollar. So guys, hampa tengok Amerika punya game. Lepas dunia perlahan-perlahan meninggalkan mereka, mereka tak boleh convince, mereka kutuk. Mereka kutuk Malaysia, mereka kutuk Vietnam. Sebab apa? Haprak. Buat apa China duk pi dekat mengemis dekat negara-negara haprak tak ada duit ni? So, agak-agak apa akan berlaku dalam 2-3 tahun ke depan ni? Adakah makin baik ataupun bagaimana? So, cadangan saya, pastikan anda buat persiapan. Pada yang belum tahu bagaimana untuk buat persiapan, hampa boleh pergi ke link bio saya dekat tepi ni. Nampak tak yang saya bulatkan ni? Klik dan join grup saya untuk terima info-info persiapan dan persediaan. Ayo kita bersama-sama. The Malays aren't going to buy your stuff. They don't have any money. Xi Jinping is going to Vietnam, Malaysia and Cambodia. Hey, President Xi, let me just break it to you. Those folks have no money at all. Okay, they cannot help you. They're not going to buy your stuff because they don't have any money. All right. Tadi tu actually adalah satu video yang agak viral daripada Bill O'Reilly. Dia ni siapa sebenarnya? Dia ni adalah bekas personality Fox News yang memperlekehkanlah lawatan Presiden China ke ASEAN, iaitu Malaysia, Vietnam dan juga Kemboja. Dia kata negara-negara ni tak ada duit lah nak beli barang daripada China, jadi lawatan tu macam buang masa je. Ramai netizen marah dengan video tu dan anggap
dia punya statement ni bukan je biadab tapi cetek sangat dari segi pengetahuan ekonomi dan geopolitik. Pada saya lah, keangkuhan pandangan seperti yang ditunjukkan oleh Bill O'Reilly ni sebenarnya dia mencerminkan satu masalah besar yang dihadapi oleh AS dan juga ketamadunan Barat, iaitu mereka rasa superiority, yang keterlaluan dan keengganan untuk faham perubahan kuasa global. Keangkuhan intelektual dan rasa yang seakan-akan terlalu hebat yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh macam ni sebenarnya lambang keruntuhan perlahan-lahan pengaruh Barat dalam dunia multipolar hari ini. Dalam dunia moden, pengaruh tak datang daripada siapa yang paling lantang, tapi siapa yang paling relevan. O'Reilly ni, dia mungkin tak tahu 3 negara yang dipilih oleh Presiden China ni bukan suka-suka. Malaysia ada Selat Melaka, iaitu laluan kapal dagang paling sibuk dekat dunia. Kalau China dapat bagi sokongan pada Malaysia, dia bagi kelebihan besar dalam perdagangan global. Vietnam pula makin penting dalam industri pembuatan dan semikonduktor. China nak rapat dengan Vietnam ni sebab dia tak nak mereka ni terlalu rapat dengan AS. Kemboja itu sekutu kuat China sejak dulu lagi. Banyak projek besar bawah Belt and Road Initiative jalan dekat sana. So kalau kita ikut logik daripada O'Reilly ni, China patut fokus pada negara kaya je. Tapi dunia sekarang tak macam tu. China dah tahu ASEAN ni sedang naik, ekonomi membesar, tenaga kerja muda dan lokasi yang sangat strategik. Banyak juga kilang-kilang daripada China ni dah pindah ke Vietnam dan Malaysia sebab nak elak daripada tarif Amerika Syarikat. Lawatan daripada Presiden ni adalah strategi jangka panjang untuk kukuhkan pengaruh, bukan semata-mata nak jual barang. Okay, dekat sini saya nak explain dengan korang logik dia macam mana tau. Kalau Malaysia benarkan lebih banyak pelabuhan digunakan oleh China, dia boleh ubah peta logistik serantau tau. Jangan main-main. Kalau Vietnam pula setuju buka lebih banyak industri teknologi tinggi, China boleh kurangkan kebergantungan kepada Taiwan. Kemboja pula boleh terus jadi suara pro-China dalam mesyuarat ASEAN. Dan semua ni actually adalah sangat penting untuk pengaruh global Beijing. So apa yang saya nampak macam ni lah. Komen O'Reilly ni bukan je tak tepat tapi sangat tak matang lah. ASEAN bukan setakat negara miskin tapi kunci utama dalam pergelutan kuasa besar dunia. Beza dia China ni, dia nampak nilai dia. Sebab tu presiden dia datang. Yang tak nampak cuma mereka yang masih tengok dunia daripada kacamata 1950-an. Malays aren't going to buy your stuff. They don't have any money. They don't have any money. Those folks have no money at all. So why do you, uncle, need to mock other countries like Malaysia, Vietnam and Cambodia when, as you say, they have no money? Malaysia has cheap petrol, affordable healthcare, and the second tallest building in the world. But let me tell you something. Malaysia has much more than money. Respect, morality, and culture. Not the crazy woke culture, but real culture. And maybe that is why Malaysia doesn't need to disrespect other countries. All right, let's update you on the tariffs. Chinese President Xi Jinping is going to Vietnam, Malaysia, and Cambodia. Hey, President Xi, let me just break it to you. Those folks have no money at all. Okay, they cannot help you. They're not going to buy your stuff because they don't have any money. All right? And so I don't know why you're going there because now maybe he's trying to sneak in Chinese goods under the Vietnamese label, but that's going to be easily exposed. And so I don't even know what this is. You know, if China loses the U.S. market, and I still believe there's going to be a détente here, it's hosed. It's just screwed. Because we have the money. We buy the stuff. The Malays aren't going to buy your stuff. They don't have any money. Itulah informasi dan beberapa cuplikan video yang dapat kami sajikan di hari ini. Semoga bermanfaat dan menghibur. Terima kasih.